alive, can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I rip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bonnet. Don't try study me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Yo, what's up, bersama lagi kita YouTube SMC. Dah rindu Chris? Okay, ramai yang tanya pasal Chris sekarang ni. Dan sebab apa? Sebelum raya aku dah bagi tahu Chris akan buat selepas raya. So sekarang dah lepas raya. Dah raya ke berapa ni? Raya ke-8? Ke-9? Aku pun dah lupa dah raya ke-berapa lah. Ke-8 atau ke-9 lah. So sekarang ni aku nak pergi ambil Chris dekat Kota Kemuning. Dan ada barang-barang sampai daripada Tobaki. So barang-barang Chris lah. Jom kita tengok sikit. Inilah barang-barang Chris daripada Tobaki. So nanti kita unboxing lebih lah. Ikut cukup tengok macam ni pun dah cukup dah kan. Tak banyak mana pun barang-barang Tobaki. Cuma kita nak touch up mana yang tak okey, mana yang okey. So kita masuk barang-barang baru. Dan sekarang ni aku nak pergi ambil Chris 110 dekat Kota Kemuning. So kita nak review balik motor tu, apa yang tak okey, apa yang okey. Sebab apa? Dari aku hantar motor aku dekat kedai Kota Kemuning, sampailah motor aku pasang balik aksesori balik semua, silap aku juga kat situ. Sepatutnya aku kena hantar ketol enjin. So bila dah jadi masalah macam ni, so bukan salah diorang lah, semua salah aku lah. Kita pun bayar juga dekat Kota Kemuning sebabkan diorang pun dah buat kerja, upah sana, upah sini. Ada barang-barang kecil yang diorang ambil dan ada juga barang-barang besar yang kat Chris tertukar. So total tem motor tu tak siap. Cuma pasang balik cover set pun dekat dalam 600 lebih macam korang tengok sekarang ni. Apa nak jadi sekarang ni aku tak pasti. Kita ambil balik Chris tu datang kat rumah. So aku akan buka balik satu persatu dan kita cari barang tu apa yang tak cukup. Bila ada part-part barang yang tak cukup, so kita apa lagi cari barang-barang second lah. Tak payah cari barang-barang baru lah geng. Dan barang-barang yang korang tengok dekat kotak dan korang tengok kat kotak tu ialah barang-barang Tobaki. Nanti kita unboxing apa yang Tobaki bagi dekat kita untuk nak buat Chris tu. Dah ada banyak cakap lah kot. Kita pergi Kota Kemuning ambil Chris. Guys, sekarang ni aku sampai Kota Kemuning. Macam korang tengok sekarang ni dekat bengkel Kota Kemuning. Sekarang ni aku terpaksa tergesa-gesa. Ada customer datang rumah nak ambil barang. So aku kena balik juga. Tapi tak apa, kita tengok kejap motor. Mungkin petang sikit nanti kita pergi ambil apa namanya? Kita ambil motor Chris ni. Jom tengok motor jap. Alamak, motor pun memang tak tempat-tempat barang. Okay, so ini motor dia. Kita akan set up balik untuk barang-barangkan enjin. So tak apalah, tunggu kejap sebab aku nak baraikan, nak buat wiring balik. Wiring pun kena buat balik. Sebab apa, wiring pun kita buat dah, exhaust pun aku rasa aku akan tukar, tayar tukar, banyak ada part-part lain pun akan tukar. So sekarang ni aku kena balik dulu, settlekan barang COD. Lepas tu aku nak settlekan barang pos. Petang pukul 5 baru aku datang sini ambil si Chris ni. Okay, jom. Dah settle COD. Lepas tu tadi aku dah settlekan barang-barang post. Dan sekarang ni aku dah settlekan barang post lagi kan. Aduh mak, satu hari 2 kali post ni aku letih juga macam ni. Okay, ada lagi barang post nak settlekan. Ni barang customer, cover set, tayar, apa ni, ECU. Ada barang-barang lagi, sport rim. Kita post dulu barang-barang ni. Kira aku dah 2 kali hari ni. Aduh. So aku nak beritahu korang, kalau korang nak beli barang-barang spare part ke atau aksesori, korang boleh pergi dekat aku punya IG @hamadamulia_motorpart. Itu saja. Aku nak settlekan barang mampus, lepas tu baru pergi ambil. Dah azan. Baru pergi ambil Chris. Jom post dulu. Apa benda? Apa? This. This. Chris. Bye. Nak pergi ambil Chris ni. Bye. Aku dekat kedai Jigaras. Tadi aku lepak tengah post barang dekat JNT depan ni. Kalau kau tengok tu. So aku dah post barang lepak sini. Lalas aku tengok jam dah dekat pukul 5. Dah pukul 5. Kalau pergi ambil motor dekat Kota Kemuning, tak sempat ni. Esok pagi lah. Esok pagi kita pergi Kota Kemuning ambil Chris. Paling TikTok ke? Jom. Okay geng, Assalamualaikum. Selamat pagi. So sekarang ni dah pagi. Maksudnya kita untuk pergi ambil Chris. Okay, sekarang ni hampir pukul 11.
So aku kena kejar masa juga, kena siapkan hari ni juga. So sebab apa, aku kejap lagi aku nak settlekan barang-barang lain lagi. Okay, kita pergi ambil Chris dan kita unboxing pula barang-barang Tobaki tu. Barang apa yang Tobaki bagi untuk set up Chris balik. Dan ada juga barang-barang lain untuk aku nak settlekan Chris. Mungkin ramai yang tanya juga, Chris ni bila nak siap? Okay, relax lah geng. Nak restore motor daripada rentung pergi hero, daripada zero ke hero, bukan cukup mudah. Semuanya susah, semuanya susah. So kena ambil kesabaran lah kat situ. Ni baru aku restore Chris, belum lagi aku restore Rezek. Kalau aku restore Rezek daripada zero ke hero, daripada full local ke original motor, aku rasa makan tahun dah. Korang rasa memang korang rasa give up kan. So sekarang ni korang kena tunggulah. Tunggu, menunggu dan tertunggu-tunggu sampai bila Chris tu nak siap. Relax lah geng. Nak settlekan engine bukan senang. Dan aku buat bagi dia betul-betul tune, bagi betul-betul setup untuk cantik. Itu saja. Kita pergi ambil Chris dulu. Okay geng, kita dah sampai dekat kedai Kota Kemuning. So sekejap lagi kita nak ambil Chris. Okay, tengok sekejap. Kita dah sampai Kota Kemuning Kita ambil Chris sekejap lagi. Chris dah ada kat sini. Parking, nanti kita buka balik. Banyak juga ni, tak ada benda lah kot. Kita suruh dia angkat dekat truck. Jom cari bekerja dulu. Tulis nama dulu. Okay yo. Panggil satu-satu orang untuk kita angkat Chris. Tapi aku kena pegang kamera. 2 orang mana cukup dah? Mana boleh. Dekat rumah boleh lah aku seorang je angkat. Sombong amat. Angkat masuk dekat dalam je ke? Rasa tak payah kot, kita je lah kot. Boleh kot? Tak apa, aku tak kamera kat sini lah. Boleh. Lepas tu sekarang kita nak balik dan kita unboxing. Kita unboxing barang-barang Chris dan kita tengok balik motor ni apa yang masalah dia. Kita akan buka macam macam plastik-plastik ni, benda-benda ni pun kita akan buka dan kita akan cuci balik motor ni. Lepas tu kita tengok balik kenapa dia tak boleh start, apa benda yang dah tukar dan apa benda yang tak okey. Itu je. Mula kita unboxing dulu barang-barang Tobaki. Lepas tu baru kita buat motor ni. Asalnya apa benda yang aku nak buat kat rumah, jom kita tunggu dulu. Okay, balik dulu. Okay, macam korang tengok sekarang ni, aku rasa Esover ni memang nice untuk C70. Tapi nanti kita fikir balik. Cun gila. Nice. Rasa ni kot, color ni mungkin masuk kat 70. Tapi hari ni projek Chris. Kita tengok dulu. Nice. Nice, semua nice. Tengok C70 siap body, kita akan masuk Esover ni. Sekarang ni aku dah sampai kat rumah. So motor aku dah siap angkat. Belum lagi siap angkat, belum lagi siap turun. Dan sekarang ni sementara kita nak turunkan motor, aku rasa aku nak unboxing barang-barang Tobaki. Mesti lah korang tunggu kan? Ke tak korang tunggu? Tak ada nak tunggu ke? Lah sabar dulu, relax lah. Dan tanya juga episod Chris sampai bila. Sampai lah motor ni siap. Sampai motor ni on the road. Senang cerita lah. Kalau kau nampak motor tu on the road, tamat lah episod Chris. Dan kita fikir episod lain pula lah. Dan sekarang ni aku nak unboxing barang-barang Tobaki. Jom kita ambil barang-barang Tobaki. Okay, kita unboxing dulu barang-barang Chris. Dan barang-barang Chris ni lah sponsor daripada Tobaki. Okay, kita tengok balik. Ini sebenarnya tak banyak sangat barang-barang sangat. Cuma kita nak top up je bagi
ada barang-barang baru dekat dalam enjin Chris tu. Dan yang ini ikutkan kat sini kelas auto housing. Okey, yang macam korang tengok sekarang ni. Ni kelas auto housing. Untuk baki punya. Semua ini adalah standard punya. Okey, kita tengok balik dalam. Baru geng. Nice, ada cat tobaki. So belakang ni tobaki. Memang cantik. Kita dapat barang-barang tobaki. Dan apa lagi kat sini pun ada kelas plate. Kelas plate tobaki punya Kevlar Kevlar tau. Ini ialah kelas plate tobaki Kevlar punya. Okey, kalau korang tengok kat sini. Nice. Yang ni pula ialah apa ni? Auto ni. Auto class. Auto class Chris. Baru boleh tobaki juga. Tapi memang rasa memang cengkam ni geng. Memang terbaik pula. Korang tengok sekarang ni. Nice. Tengok dia di bawah dia. So kita tengok stopper dia pun. Aku nanti try buka stopper. Stopper dia pun dah cun dah. Dah tak payah nak tukar stopper auto class. Memang kita terus plug and play je. Okey, yang ini ialah spring class. Spring class boleh tobaki juga. Nice. Dan yang ini ialah one way bearing daripada tobaki. Okey, tobaki punya. So ini adalah one way bearing untuk kelas Chris. So yang ini pula ialah shaft gear. Shaft gear. Okay, tengok nice. Ya, Chris punya. Kalau korang tengok sini je bab. Aku tengok Chris punya dah tak cukup sifat. Memang aku rasa macam dah bengkok, dah loose pun ada juga. Nice, kita ambil sekali benda ni. So full set warna tobaki kat sini. Dan akhir sekali dekat sini adalah Quail Plug Racing brand tobaki. Nice guys. Sekejap lagi kita turunkan motor dan kita tengok barang apa yang tak cukup kat motor. Sebab apa aku rasa next ni kita nak buka balik enjin. Banyak juga aku rasa tak cukup ni. Harap-harap kita pasang dulu barang-barang ni, harap motor boleh hidup sikit. Sebab apa aku nak bagi tahu yang project Chris akan start dan dah start. Sebab apa esok mungkin aku nak baraikan enjin. Kita nak tengok apa yang tak cukup. Lepas tu aku nak set up wiring baru pula untuk nak pakai CDI radio LC punya, boleh main api. Dan nanti korang boleh tahu juga macam mana nak wiring, macam mana nak buat wiring. So apa masalah enjin aku, nanti aku bagi tahu detail satu persatu. Dan hari ni inilah tutup konten. Aku dah siap dah ambil motor dah. So on project dah. Dah tak ada lah korang tanya-tanya lagi bila nak start, bila nak siap, bila nak start project Chris, bila nak itu, bila nak ini. Itu aku tak tahu nak cakap lah. Kita jumpa next episode untuk project Chris. Aku lupa ni episode keberapa dah ni. Next episode ni episode keberapa lah. Dah lupa dah geng. So next episode ni kita akan barai motor ni. Semua motor ni kita akan barai. Kita buka pesi-pesi ni pun kita akan buka. Lepas tu semua ni kita akan buka, kita cuci balik. Yang ni pun kita akan buka. Lepas tu wiring semua kita akan buka balik. Kita akan cuci balik. Jadi ni mungkin aku akan tak bush. Kita buat balik semua. Sebab ini pun macam longgar sangat. So kita akan buat juga. Apa lagi? Brake dah ngam. Memang ini macam brake original geng. Aku punya bleeding. Cara-cara nak bleeding aku dah bagi tahu dah. Dan tayar ni mungkin kita akan kecilkan. Itu je lah. So, enjin ni aku akan turun lah. Enjin ni kena turun balik lah. Enjin ni kena turun balik. So kita akan baraikan. Bawah ni dah tak ada apa. Cuma diorang tutup carburetor saja. Lepas tu exhaust ni nanti kita akan fikir mungkin kita pakai exhaust ni. Mungkin aku akan buat manifold baru. Sebab ini 32 ni. So buka balik 32 sampai belakang. So 32 zup sampai 32. So ini kita akan buat balik. Nice lah. Nak akhir cerita kat sini. Kita jumpa next episode. Jangan lupa subscribe dan tekan like. Dan jangan lupa share. Harap korang bersabar untuk projek Chris ni. Belum lagi abang buat projek Restore RZ. Kalau projek Restore RZ aku rasa setahun juga siap kot. Jom kita jumpa next episode. Bye.